إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول. حسبنا الله ونعم الوكيل. Seawal. Bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirrah. Ilahi wasafta nafsak bil lutfi wal ra'fah bi qabla wujudi dha'fi afatamna'uni minha ba'da wujudi dha'fi. Ilahi wahai Tuhanku, wasafta nafsak bil lutfi, engkau telah mensifatkan, wasafkan akan diri engkau dengan bersifat lemah lembut, warra'fah qabla wujudi dha'fi, ay wasfuka qadimun bila bi khilafil wasbi. Kemudian afatamna'uni minha ba'da wujudi dha'fi, ay hasyaka min zalik wa antal karimul al-mutafaddil alladhi mananta binawalil qabla as-su'al wa bada'ta bil ihsan wal ifdali. Artinya, hai Tuhanku, ini munajat Sibna Ta'ila Sakandari menggulung sebuah kitab inilah hikamnya. Telah engkau sifatkan dirimu dengan sifat lutfi, mereka lemah lembutan. Semua yang kita nampak ada ni adalah hasil daripada apa? Penterjemahan lutfillah, kelemah lembutan Allah Ta'ala. Dijadikan kita, diberinya kita kurniaan nikmat demi nikmat yang tak pernah putus. Itu ada terkandung makna lutfillah, kelemah lembutan Tuhan. Ya, kalau Tuhan terjalikan qahar dia saja habis itu. Dengan sifat lutfinya dan ra'fah, mana kasih sayang dia padaku. Bila ni qabla wujudi dha'fi, sebelum daripada kewujudan kita, sebelum ada lagi, maknanya sifat izwasfuka qadimun bi khilafi wasfi, kerana sifat kamu tu ya Allah adalah qadimun, sedia kala. Adapun wujud kita ni adalah baharu datang, ya. Maka adakah mana engkau tegakkan akan daku daripada keduanya, kemudian daripada wujud kedaifan, mana sebelum ada lagi Tuhan dah berilah, dah siap pada azal. Ya, maka apatah lagi kalau dah ada ni. Maknanya sentiasa dalam kurniaan Allah Ta'ala. Ini membuka maknanya apa? Perasaan hati kita bahawasanya memandang kurniaan Tuhan, kelemah lembutan dia, membawa hati manusia itu rapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus menolakkan sifat putus asa.
ya, sifat putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Sebab kita dikenaki sentiasa ya bersangka baik, dengan mana mengharap, letakkan harapan sentiasa dengan dia, sebab segala-galanya dari dia, ya, segala-galanya dengan dia, dan semuanya adalah milik dia belaka. Oleh kerana itu, memandang akan lutfillah setengah daripada benda yang mencahayakan akan hati insan itu sendiri. Mana kalau kita pandang lutfillah, kasih sayang Tuhan, kelemah lembutan Tuhan dalam menabur setiap saat, tidak putus rahmat nikmatnya, maka butalah mata hati insan itu. Kemudian bermula lutfi dan ra'fah, kelemah lembutan dan kasih sayang Allah Ta'ala. Keduanya sifat bagi Allah Azza wa Jalla, sifat bagi Allah Azza yang Maha Mulia, Jalla yang Maha Agung, telah bersifat ia dengan keduanya bila tu dalam azal, mana sedia kala dah. Sifat dia bukan baharu, dia sedia kala, sifat zati yang ini. Dahulu daripada wujud daif hamba ni, sebelum lagi kita yang fakir, yang hina ni, ya, diberi menumpang di dunia. Sebelum lahir kita dah ada sifat. Bukan sifat maknanya lutfillah, ra'fah dia tu baru kita datang, baru nak ada, bukan. Ya, tu sifat baharu, dia sedia kala dah. Dan hajatnya, ya, sifat daif hamba dan hajatnya hamba. Dan kedua itu menghendaki bagi wujud asar. Kedua inilah menghendaki bagi wujud asar, kesan keduanya. Jadi semua makhluk ini adalah kesan daripada lutfillah wa ra'fatih. Maknanya kelemah lembutan dan kasih sayang Tuhan. Maksudnya apa? Sila pandang kasih sayang Tuhan setiap nafas pada semua makhluk. Setiap nafas pergi pandang. Fi kulli lamhatin wa nafasin, tiap-tiap lamha kelipan mata, tiap-tiap nafas, semua tu duduk dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau tidak begitu, mana mungkin kita boleh ada. Ya, kalau ada kasih sayang Tuhan, dia padam kita semua. Jadi maknanya apa? Besarnya kasih sayang Tuhan. Dan bila dimurakabahkan benda itu, diperhati dengan halus, maka akan timbullah, ya, iaitulah kasih insan tu kepada Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Ya, barulah hati dia akan dapat ditambat dengan Tuhan. Kalau tidak, dia buat temberang dia. Ini saya punya, ini saya buat, ini saya usaha. Kau datang bila? Kau baru datang ni, Tuhan taksin kau ada menumpang pun dah baik. Ya, maknanya itu mengelakkan sombong bodoh manusia ni. Bila dia tak pandang benda ni, dia akan jadi sombong bodoh. Bila dia dapat nikmat, dia nampak diri dia. Orang bila nampak nikmat, nampak Tuhan dia yang memberi. Sebab tu dah hukum fiqah, kita dapat nikmat, dia suruh sujud syukur. Itu mana apa arti dia? Bukan sujud nak dapat fadilat dia. Ada hikmah besar rantaian qalbi kau dengan Tuhan tu maknanya. Kau jangan putuskan, kau putuskan jahanam manusia. Ada. Kemudian ilahi in zaharat al-mahasinu minni, itu semua fabi fadlika walakan minna alayya, wa in zaharatil masawi'u minni fabi adlika walakal hujjatu alayya. Ilahi in zaharat, sekiranya zahir, ya Rab, wahai Tuhanku, dikalau nyata segala kebajikan daripadaku, in zaharatil mahasin minni, nampaklah kita buat amal saleh, kita buat kebajikan tu, buat kerja-kerja yang diredai oleh Allah Ta'ala, itu semua apa tu? Fabi fadlikah, kurnia Tuhan. Bukan pandai kita, bukan lobai kita, bukan alim kita, bukan hebat kita, apa pun tak ada kita kan. Kita ni fakir, hina, bangsat dengan Allah Ta'ala. Kena pandang tu. Fakir, hina, berharap, bergantung, bergayut setiap nafas dengan dia. Kalau dia kerat kan, habis tu itu. Ya, itu kena pandang supaya kita nampak diri kita ni hina dengan Tuhan. Itu.
Jadi in zaharatil mahasinu minni, itu semua fadlika. Kalau zahir daripada kita nampak yang buat baik semua tu, hakikat dia fadlillah. Dalil mana? Tu Quran sebut kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bizalika falyafrahun. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, bi fadlillah ni semua kurnia Tuhan, ya. Wa bi rahmati, dan rahmat dia. Wa bizalika falyafrahu, dengan demikianlah kamu gembira, seronok dengan memandang kurnia Tuhan. Jangan kita seronok dengan memandang hebat diri kita, ya. Orang yang seronok memandang hebat diri kita, dia takkan nampak jalan makrifat Tuhan. Sebab orang yang tak reti memandang kehinaan diri dia, atau degil, tidak mahu memandang kekurangan dia, dhaif dia, fakir dia, dia tidak akan dibukakan makrifat kepada Ta'ala. Duduklah dia berpusing buat ibadat, tapi macam orang biul, pusing tak reti memulangkan balik, tak reti mencari jalan kembali kepada Tuhan. Maka dia tertipu dalam ibadat. Tertipu dalam maksiat satu hal, dia tipu dalam ibadat lagi bahaya ni. Sebab kita kadang tak perasan, sebab zahir nampak macam ya, rupanya silap masuk giar. Silap masuk giar, dia tak pergi. Tengok sini. Mana kalau kita buat zahir pada kita ibadat, kita nampak kita silap besar. Dia panggil syirik khafi. Ada istilah sufi dia panggil syirik khafi. Bukan syirik jali. Syirik jali itu sembah berhala tu. Syirik asrar nampak riak ujub. Ni syirik lagi halus, ru'yatun nafs, mani'atun an wujudi muraqabah. Kau pandang jadi engkau tersekat, Tuhan tak akan buka muraqabah dengan dia. Itu yang pusing buat ibadat, tak dapat lazat, tak dapat seronok, tak dapat tawajuh tepat. Sebab apa ni? Kat sini muncul silap. Jadi sekali kata Tuan Pengarang, di kezahir bagi engkau mahasin itu semua fadlillah. Walakam minna alayyah, itu kita memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebajikan dia, maka dengan anugerahmu yang tiada elah baginya. Baru Tuhan beri kita ni seperti tidak ada elat, tuan-tuan. Tahu elat? Sebab ada sebab yang kita telah dahulukan kepada Tuhan, barulah Tuhan beri kita. Macam kita lah, kita bagi orang semua, lepas tu dia balau, dia macam tu, tak ada. Allah Ta'ala wahid, dia tunggal, dia ahad dalam menentukan segala-gala. Dia tak ada bincang dengan makhluk dia apa, tuan fakir ini. Dia buat apa dia nak. Maka kita diberi ni, kita ke nikmat ijad, nikmatul imdad, senapas demi senapas madat dia. Itu tidak ada satu benda pun yang kita bagi ke dia. Ada deposit ke mana? Tak ada, mana ada. Semua free. Maka kalau Tuhan beri kita free macam tu, kenapa kita buat ibadat nakkan balasan? Itu adab. Ya, kenapa nak balasan? Sibuk nak syurga, sibuk nak jannatul firdaus apa? Sebab tu seorang wali besar dia kata, kalau diberi pilih kepada aku jannatul firdaus dengan sembahyang 2 rakaat, aku akan pilih sembahyang 2 rakaat. Sebab syurga tu adalah kehendak aku. Ya, keseronokan hatiku, keseronokan nafsuku. Adapun 2 rakaat aku dengan dia. Mana lebih besar kedudukan kita dengan Tuhan daripada melayan kehendak sedap-sedap kita. Itu orang yang matang dalam makrifah dia dengan Tuhan. Bila tu dalam hadis sebut, hadis sahih semua ada tu. Kelebihan amal tu fadilat, baca hadis tu biar faham. Bila Tuhan beri kelebihan amal, apa maksud dia? Maksud dia beri tu dalam tu ada reda. Kalau dia tak reda, dia takkan beri. Bila dia beri, dia reda. Maka reda tu Quran sebut waridwanum minallahi akbar. Reda dari Tuhan lebih besar daripada segala-galanya. Jadi kita cari reda Tuhan, bukan cari seronok nafsu kita. Kita kena faham dalam jalan menterjemahkan ubudiyah dan ubudah kepada Tuhan. Sebab benda ni seni kan. Ni benda seni yang dibuka oleh orang yang fakar. Siapa yang pakar ni? Arif billah. Arif billah yang boleh menghurai benda ni, pakar. Dia tak berikan keistimewaan laduni bagi mereka. Ya, kalau segar pada ma'arif ni tak nampak kan. Ini nampak nak sedap dia je. Allah Karim. Jadi apabila nampak semua ibadat, jangan pandang kita, pandang itu anugerah dari dia. Kalau dia tak beri taufik, boleh kita buat ibadat.
Kalau dia tak bagi hidayah, boleh kita buat ibadat. Kalau tak ada inayah dia, boleh kita buat. Nasib baik dia bukaannya perut ibu kita mukmin. Kalau dia senaraikan kita dia orang kafir macam wal ayazabillah. Ke mana kita nak mengadu? Mahkamah mana nak bawa? Dia tentukan kita tak beriman, tak mahu kita tuan. Sekarang dia tentukan kita beriman, ya, dapat iman, dapat Islam, masya-Allah. Atau nikmat yang tidak terhingga besarnya, itulah ditajalikan tadi tu. Lutfi, ya, kelemah lembutan dia, ya, dan rafah, kasih sayang dia semua. Jadi bagi kita apa? Syukur dan membesar-besarkan akan dia dan tunduk menghinakan diri kepada dia. Itu cara masuk lain dia. Baru dia akan mendapat lagi kasih sayang Allah Ta'ala dan limpah kurnia. Bahawa Ta'ala beri tadi tiada enlat baginya. Kerana bahawasanya aku tempat tiap-tiap kurang. Bagi kita ni adalah segala kekurangan, itu bahaya dan kejahatan, dan bagimu jugalah mengurniai atasku pada barang yang nyata atasku daripada dia, demikian itu serta berkenan aku kepadanya. Jadi kita tempat maha tajalli. Tuhan mentajallikan segala sifat kesempurnaan dia, kasih sayang dia kat mana? Kat kita lah. Diberinya bermacam-macam pemberian. Dan lemahku daripada menghasilkan dia, dan ketiadaan istihqaq, mana ketiadaan kemustahakan kita untuk menerima semua nikmat tu, semua kurnia daripada limpah dia, kurniaan dia. Kerana taksirku, itu cara para awliya memandang. Kerana taksirnya kita, ya, kelalaiannya kita, dosa yang kita buat siang malam, ya, tu. Ada tak perasan pula kita ni ada dosa ke? Wah, ada lagi kacau kan. Ya, lagi buta mata hati, wali-wali pandang dosa dia sentiasa banyak, apatah lagi kita ni. Dan dikalau nyata segala kejahatan pula daripadaku, ya, nyata pada kita terkena maksiat, kemungkaran daripada segala bahagian maksiat dan kejahatan, maka dengan adilmu, kerana bagimu juga berbuat pada hambanya. Tuhan letak seorang tu terkena maksiat, itu adli dia, keadilan dia. Ya, kata tadi kalau dapat buatan itu rahmat dia. Ya, kena pandang begitu maknanya. Tuhan tak pernah berlaku zalim kepada hamba. Adil lah, dia dah bagi turunkan Quran, Rasul, kitab semua ada. Kau buat juga maksiat, tu maksudnya wasaklah orang. Sebab dah ada setiap Tuhan bagi. Berbarang yang kendakmu bagiku, jua hujah atasku. Mana seorang tu bila tenggelam dalam maksiat, mana dia akan membawa satu bencana besar berhadapan dengan hujah Allah Ta'ala di akhirat. Ya, kenapa engkau buat benda ni? Tak terjawab kita tuan ni. Kenapa engkau lakukan benda ni? Tidak ada rasul kan yang datang, tidak ada kitab yang turun ke? Habis jawab ni. Itu mana hujah alaika. Pada barang yang zahir daripada segala kejahatan, maka bahawasanya engkau juga Tuhan dan aku hamba, dan segala hak ubudiyah kehambaanmu lazim, mana wajib kita menterjemahkan kehambaan. Dan segala kejahatanku zahirun, terang, memang aku ni banyak melakukan kesilapan ya Rab. Itu cara apa? Adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sentiasa memandang kekurangan. Jangan sekali-kali terlintas kita pandang kita hebat, jawab dia terbalik kita. Kemudian ilahi kaifat takiluni waqad tawakkalta li wa kaifa udamu wa antan nasiru li. Allah Allah. Am kaifa akhibu wa antal hafiyyu bih. Ha ana atawassalu ilaika bi fakri ilaika wa kaifa atawassalu ilaika bima huwa muhalun an yasila ilaika. Ini semua apa tuan ni? Penterjemahan qalbi arifina billah, yang sangat cermat dengan Tuhan, yang sangat beradab dengan Tuhan ni. Allah Allah. Ilahi kaifa takiluni wa qad tawakkalta ilai. Hai Tuhanku, ya Rabb, wahai Allah, ya Tuhanku, betapa engkau serahkan kepada aku bagi seorang yang lain daripadamu. Maksud dia apa kan? Maksud di sini samalah dengan hadis Rasulullah SAW, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Rasul yang sebegitu hebat
berdoa kepada Allah, minta supaya jangan Allah Ta'ala serahkan diri dia kepada dia. Nampak tak? Padahal Nabi Rasul Ulul Azmi Sayyidul Mursalin pun tak mau bawa merasa serahan diri kepada diri, meyakinkan diri kepada diri. Keyakinan diri sendiri itu Rasul tak nak. Rasul nak yakin billah, la bi anfusih, bukan dengan diri dia. Kita pula bawa pengajaran apa dia buat, kita mesti ada keyakinan diri. Kita kena ada yakin dengan diri kita sendiri. Rosak tak tu tuan? Perasan tak tu? Babas tu. Al-yakinu billah la bi anfusikum. Yakin tu dengan Tuhan, bukan dengan engkau. Faham ni? Ini kadang-kadang kita tak perasan, dia orang cakap selap mulut dia ikut kejahilan dan kebebalan dia macam ni. Dia bebal jahil dengan Tuhan, betul je. Lepas tu nampak diri lah, penuh aku hebat. Rosak tuan ni. Tu. Bahasa Syekh Wahab Syarani kata, man lam yataghalghal bihadhihi al-ulum mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak menditilkan perjalanan ruhani ini, ya, yang menjadi sifat tegar bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, kebersihan dalam ni, ya, maka dia mati kekalkan dosa yang besar-besar, padahal dia tak perasan. Tak perasan sebab apa? Hijab. Sebab apa hijab? Orang suruh pandang Tuhan, dia pandang diri dia. Tengok Rasulullah SAW berdoa, wala takilni ila nafsi, ya Allah, engkau jangan serahkan diri aku pada aku. Maknanya, jadikan aku ni sentiasa bergantung dengan engkau, memandang kebesaran engkau, ya, memerhatikan kasih sayang engkau, ya, dalam ibadat semua nampak kuning, jangan pandang kita. Itu maksudnya adab ni. Waktu kalau tahu ngaji tasawuf yang masuk longkang dia buat ibadat dia rasa dia hebat, dia buat ibadat dia rasa dia handal, semua kena tipu dengan syaitan dan dengan nafsu. Dia panggil perasan. Siapa kita ni tuan? Ya, pada kerat madatkan pun tonggeng kita habis tu. Allah, sebab dia suruh sentiasa memandang kefakiran kita. Ya, mana kita faham suruh pandang kefakiran kita? Tu Nabi suruh, jaddidu imanakum biqauli la ilaha in. Tu dia lah tu. Jaddidu, tajdid, maintain sentiasa iman kamu dengan kalimah ni. Apa dia dalam kalimah? Ya, apa dia dalam kalimah la ilaha illallah? Tu ayat Quran terang. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hei manusia, Tuhan kata, engkau fakir. Kau fakir kepada aku, Tuhan kata. Itu yang keluar sifat iftikaru kullu masiwa ilai. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala maha kaya. Itu keluar sifat istighna ila an kulli masiwa. Ulama cantum ke dalam kalimah tu la ilaha illallah dengan makna la mustaghnan an kulli masiwa wa muftakiran ilaihi kullu ma ada illallah. Baru kita isbat. Tiada Tuhan, mana tiada zat yang terkaya dari yang lain. Dia tidak berhajat, dia tidak bergantung, dia tidak memerlukan, dia tidak bersandar kepada siapa. Sebaliknya yang lain semua ni bersandar, bergantung kepada dia setiap saat. Mana tidak ada zat yang macam ini, baru kita isbat illallah, melainkan Allah saja. Itu mana apa tu? Itu mana ni lah ni, memandang fakir kita. Ya, semua iftikar ilaih, semua benda fakir, mana tertambat, terikat dengan Allah, tidak ada satu pun yang terlepas. Lepas tu kita mengaji dari ilmu akidah, kalau ada satu zarah je, bukan besar, satu zarah atau zarah ni atom, dia panggil jauhal fardi, benda paling kecil, ada dia tidak ada kaitan dengan Tuhan. Kalau berlaku begitu, batal makna ketuhanan. Dia main-main kan? Makna ketuhanan boleh batal. Kalau batal makna ketuhanan, alam ni takkan kita pun tak ada. Siapa yang boleh mengeluarkan dia tak ada kepada ada? Ialah zat yang bersifat dengan ketuhanan. Dan makna ketuhanan, semua benda kena ikat dengan dia, tak terlepas. Sebab tu bila kita nafi sebab tu, ya Allah, dia punya besar, nur cahaya dia kuat kan? Dia ada maknanya bersifat ketuhanan melainkan dia. Bila kita dah faham sifat ketuhanan daripada dia, dia pergi satu tahap lagi, fa'il hakiki siapa dia? Yang membuat sebenar ialah dia, maka la fa'il illallah, tiada yang membuat pada hakikat melainkan dia, berdasarkan pada ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Sedar tak kita perbuatan kita? Kita perasan tak kita berjalan dengan dia, kita duduk dengan dia, kita makan minum semua dari
Dia billah dengan dia, bukan bi anfusikum, dengan diri kita. Tu dua. Dan bila dia pergi makna tu, bahawa dia akan dapat kesucian tauhid. La ilaha illallah menjurus kepada la mawujud bihaqqin. Tiada wujud yang sebenar melainkan dia, tunggal, ahad. Wujud yang lain tidak dikatakan wujud yang hakiki. Sebab wujud kita semua terikat dengan dia. Wujud hakiki tidak terikat. Dia yang mengikat, bukan dia yang terikat. Dia tempat bersandar. Allahus Samad, bukan dia bersandar. Ya, dia yang menentu, bukan dia ditentukan. Dia yang mentaksis. Itulah kehebatan zat yang tunggal. Itu sebab dia suruh pandang. Sebab rahsia Rasulullah kata jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Banyakkan ucapan tu Rasulullah kata. Sebab jadi rahsia besar sampai kepada terasanya kekerdilan dan akhirnya terasa ketiadaan pada hakikat yang ada dia. Sebab awal muka surat 3 dulu kan, nihaya ilmu ni apa tuan? Ada ia tiada engkau. Selagi kau pandang kau ada, kau hebat. Oh, belum masuk tauhid khas lagi kan. Dia masuk tauhid akidah. Akidah ni basic kan. Ni pun kadang akidah tak lepas lagi parah. Akidah tu basic tapak. Dia nak pergi pada tauhid khas atas lagi kan. Ya. Allah. Hai Tuhanku, betapa engkau serahkan kepadaku bagi seorang yang lain darimu, dan senyatalah engkau jadikan dirimu tempat bergantung. Sebab kita iltija. Sebab sengaja daripada doa para awliya, para ulama itu, Allahumma inna nabra'u ilaik. Allahumma, ya Tuhanku, inna nabra', kami berlepas diri kepada engkau daripada apa? Bergantung pada yang lain. Wa yatajih ilaik, dan kami bertumpu hanya pada engkau. Itulah yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tengok menyusuli perang Uhud awan. Ya. Selepas satu kejutan berlaku, ni hikmat Tuhan tunjukkan. Bila Rasul kata jangan turun, kau turun. Rasul kata jangan turun dari bukit Uhud sehingga mendapat arahan baginda sallam. Tapi perangkap yang dipasang oleh Khalid Al-Walid sebelum di Islam, dia kata tak boleh makan dah ni. Sebab tu kalau kita tengok sekarang pun, dalam peperangan, serangan udara nombor 1 kan. Serangan udara nombor 1. Betul kita dalam peperangan tu, dia hujan daripada atas, ya, panah daripada atas, tu serangan udara tu. Ya, tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan, dia terpaksa buat tipu muslihat. Dia ambil je barang semua, dia lambat dekat tepi kaki Uhud, dia pun lari. Dia bukan lari, dia nak serang balas. Bila sahabat tengok dia dah habis, barang tu dah habis, lari, dia bongkar, ingatkan dia lari betul. Dah terlupa pesanan Rasulullah SAW kata jangan turun sebelum dapat isyarat arah. Itu maknanya taat kepada kepimpinan tu penting. Jadi bila sahabat terlupa, dia turun apa, dia pusing balik round kedua, baca lahu habis kan. Tapi cepat Rasulullah bangkit balik. Rasulullah kata mana kita mereka itu, sahabat kata ya Rasulullah, luka kami ni masih basah lagi, mana nak mencari rehat. Rasulullah kata kalau kau tak pergi, aku pergi secara berseorangan. Bongkar sahabat begini kan. Ketika itu apa wirid Nabi bawa? Nabi bawa ketiga buku tu, hasbunallahu ni'mal. Inilah makna gantungan. Hasbuna, cukup kami Allah Ta'ala, kami tak berpegang pada lain, kami tak bergantung pada lain melainkan kepada engkau saja ya Allah. Ketika itu Allah Ta'ala tolong. Apa Tuhan tolong? Mudah ya. Tuhan letakkan pada hati musuh Islam tu perasaan gerun. Akhirnya dia bongkar lagi. Habis. Tak ada apa pun. Tak payah sangat Tuhan nak bagi bantuan kan. Itu maknanya hasbunallahu ni'mal wakil. Hasbuna, cukup kami Allah Ta'ala, tempat kami bergantung, berserah hanya pada dia. Jangan bergantung pada yang lain kan. Kalau bergantung lain Tuhan murka. Ya. Allah karim. Kerana telah engkau namai dirimu wakil tu. Nama Tuhan Al-Wakil, ismun minal asma, satu nama daripada asmaul husna Al-Wakil. Itu yang tersebut hasbunallahu ni'mal wakil. Nabi Ibrahim dalam api apa dia baca? Hasbiyallahu ni'mal wakil.
Hasbuna jamak, kalau hasbiyah mufrad sama je makna. Ya, hasbi Allah, cukup aku Allah Ta'ala, tempat aku berserah bergantungannya pada Ta'ala. Jibril datang pun Nabi Ibrahim tak, dia tak layan. Alaka haja ya Ibrahim, mu tak ada hajat ke Ibrahim dalam tengah dalam api ni. Nabi Ibrahim kata apa? Fa amma ilallah fa bala wa amma ilaika falah. Pada Allah aku ada hajat ya Jibril, pada engkau aku tak ada hajat. Kalau kita macam bukan Jibril, kadang-kadang dengan apa, dengan jin pun Datuk minta tolong, buat kacau kerja. Ya, sekarang kurang dulu dengan nancak macam-macam ni antau, lagi syirik je. Ya, mana Nabi Ibrahim tu pangkat Khalil, dia bagi Ta'ala sebab apa? Dia tidak bergantung iltijak qalbi ni, melainkan pada Ta'ala. Jibril ada 600 sayap tuan-tuan ya. Kalau dibuka satu sayap je, nur dia tu satu dunia tutup. Setakat Namrud punya api tu dia hembus dia dengan Namrud mampus. Tapi tak buat melainkan dengan arahan Allah Ta'ala tu malaikat. Jadi dia tanya dulu, nak tolong tak? Kami nak tolong Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab lawan pertama, pada Allah aku ada hajat, pada engkau aku tak ada hajat Jibril. Raun kedua Jibril kata, kalau begitu betul lah, sal, minta lah. Raun kedua dia jawab lagi hebat, ilmuhu bihali yakfi min suali. Tuhan dah tahu aku dalam api, nak minta apa kan dia tak tahu. Dia yang hantar aku dalam ni, apa nak minta-minta diam je lah, kan dia tak tahu. Tu hebat, dia panggil makam mutaslim. Itu kedudukan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul hebat-hebat anda ni. Tu. Dia tak ada salah sikit pun, dia tak akan bergantung dengan makhluk, dia bergantung bulat terus dengan Tuhan. Itu tauhid sebenar. Kerana telah engkau namai dirimu Al-Wakil. Betapa engkau nyatakan demikian itu pada wujud engkau. Dan adalah engkau pada rezekiku mengakui. Wa ma min dabbatin fil ard illa Allah rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi ini melainkan rezeki dia semua dah siap. Bukan baru sekarang tuan-tuan Tuhan nak bagi, nak buat mesyuarat. Tuhan tak ada mesyuarat. Azal masya-Allah kan wa malam sya'lam ya. Yakun, apa yang Tuhan kendak tu saja berlaku. Bila kendak dia azali, taksis iradat dipanggil apa? Ta'alluq tanjizi qadim kan, kita ngaji usuluddin. Ta'alluq tanjizi lulus bila qadimun sedia kala. Apa ta'alluq dia? Taksis menentu. Rezeki kita banyak mana, sekian mana, ya, sehingga malaikat maut pun kena haram dengan Allah Ta'ala dalam bab rezeki tu. Dalam Mukhtarul Hadis, Allah Ta'ala haramkan malaikat maut mengambil nyawa seseorang kalau ada lagi barang sebiji rezeki yang belum dimakan. Tengok hebat tak hebat. Ya. Malaikat pun kena larang dia, jangan ambil. Kalau rezeki aku tetapkan sikit tu boleh ambil lagi, walaupun sebiji. Tapi jaga di sana tu, kalau tak kuat iman, syaitan pula cocok. Syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan membisikkan, menjanji kamu dengan kepakir. Dan besok kau ni apa nak makan, kau ni apa nak makan, itu je kerja dia. Itu bertembung dua. Maka betapa kita tengok di antara seorang Nabi yang memberikan wasiat, ya, ketika dia izhadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yaqub alaihissalam menghadapi sakaratul maut, dia kata apa? Dia kata, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Nak mati tak ni? Ya bunayya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, mu nak sembah apa selepas aku tak ada besok. Dia tak tanya ma ta'kuluna ma tashrabun, mu nak makan apa besok. Mu nak minum apa, nak makan apa, nak apa, pakai apa, besok aku dah mati, mana kau nak ambil makan? Tak. Ma ta'budu, mu nak sembah apa? Dia tanya buat makan tuan-tuan. Sikap para rasul yang Tuhan lantik hebat kan. Dan adalah engkau pada rezekiku mengakui Tuhan dah jamin, maka betapa tiada tolong aku padahal engkau jua menolong bagi. Semua tuan ni nak menguatkan sidqu tawakkul. Kalau orang tanya mana nihaya tauhid khas, atau ilmu tasawuf dia panggil tauhid khas, nihaya di mana? Kemuncak dia, hala tuju dia. Itu dalam firman Allah Ta'ala. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum, satu, wa iza tuliyat alaihim ayatu zadahum imana. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkaluna ala rabbihim. Dia hanya bertawakal, bersandar kepada Allah Ta'ala. Itulah dia. Kerana telah aku namai diriku, telah namakan diri dia dengan apa? Nasirun.
Ya, An-Nasir, Tuhan yang membantu dahulu daripada wujud, sebelum kita ada lagi. Atau betapa jahat aku pada tempat tuntutku, padahal engkau jua Tuhan yang latif, yang kasih sayang padaku. Ini dia antara bentan munajat arif billah. Ya, dalam menterjemahkan keterikatan dia dengan Tuhan, kefakiran kita dengan Allah. Maka kalau ini kita guna pakai, maka mustajab doa tu cepat, dan qalbi kita lagi cantik dengan Allah Ta'ala. Yang ini masuk dalam apa matan dulu, tahaqqaq bi faqrika yamuduka bi hinaih. Tahqiq kamu memandang fakir kamu dengan Allah, yamuduka bi hinaih, Tuhan akan bantu kamu dengan sifat yang maha kaya. Mana kalau kita nakkan bantuan dari zat yang maha mulia, kena tahqiqkan lawan mulia apa? Hina, tahqiqkan kehinaan kita. Tahaqqaq bi zullik, tahqiqkan memandang hina kamu, barulah yamudduka bi izzih, dia akan bantu dengan sifat dia maha apa? Mulia. Tuan ni. Atau secara keseluruhan dia, tahqiqkan memandang segala kekurangan kamu, nasai kamu dapat bantuan daripada zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Sebab almarhum Tuan Guru apa ni Abdul Aziz, kalau tuan-tuan tengok dia punya doa tu, lepas baca ceramah biasa dia baca doa kan, dia baca doa tu yang diminta tu sikit, sebelum tu dia puji, wahai Tuhan pentadbir langit bumi, wahai Tuhan yang mengawal makhluk, wahai Tuhan. Tu pujian tu. Pujian mengisbatkan memandang kebesaran Tuhan. Bila kita pandang rasa kebesaran dia, rasa kita kerdil. Dalam rasa hina kerdil tu kita minta, cepat dapat. Tu rahsia dia. Padahal hadis-hadis tuan-tuan tengok, kadang Rasulullah minta sebagai je. Sebelum daripada 2-3 baris tu, Rasulullah memuji-muji, membesar-besarkan Allah, kemudian baru minta. Macam tu lah. Ya, tu minta cara apa? Disiplin. Kalau minta aja, ada. Itu gangster. Saya ada satu seorang pun, orang daripada Afghanistan. Ya, ketika saya nak duduk di rumah dulu lah, dia datang untuk minta derma, minta bantuan. Dia tak kata saya minta ada. Masya Allah Syekh, entah dia kata di Malaysia ni Allah Ta'ala beri nikmat gini. Kami di sana rumah pun dah tak ada, kena bom. Dia tak minta kan. Disebut benda tu. Kita faham tak? Kalau dia tak faham kan dia bodoh no. Aku dah sebut dah, aku rumah kena bom bersama kau ni. Maksud dia apa? Itu cara minta. Ya, orang beradab dengan Ta'ala diminta itu. Ya, mana menterjemahkan, menyebut, membesar-besar, mengagungkan dia, mana kita mengisbat kekurangan dan kefakiran kita. Baru cepat. Ya, Tuhan minta tu dan bantu itu. Itu di antara cara dia lah. Kemudian dia kata, ana atawassalu ilaihi ila akhir Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana fa inna khairal qul anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim. Ya